jangan lupa untuk bawa plastik sampah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Awak nak tahu tak? Dekat Terengganu ni ada satu pub untuk kita berkeluh dengan keluarga, tempat kita healing. Tempat free. Tapi free pun kita kena mestilah bertanggungjawab. Sebab apa? Kalau kita tak bertanggungjawab, tempat free, tempat comel, dia akan jadi kotor sebab tak ada sifat tanggungjawab. Okey. Tempat ni guys, budak-budak boleh mandi, tempat landai. Sebab apa? Dia tahan dengan batu tu. So jadi ombak dia kurang kuat. Satu kewajipan lah bagi orang-orang nak kelah ni tau. Tolonglah bawa plastik. Sebab apa bawa plastik? Sampah kita bawa tu jangan buang kata. Ni tempat comel. Tapi masalah sekarang ni, comel saja tak jadi. Kalau kita tak jaga, comel tu hanyalah menjadi sementara sahaja. Jadi tanggungjawab kita semua, orang Terengganu, orang luar pada Terengganu pun jaga Malaysia ni dengan jaga kebersihan dan nikmatilah. Orang kata alam sekitar ni ciptaan Tuhan, nikmat yang Allah bagi ni dengan sebaiknya. Okey. Tengoklah awak-awak santai je semua mandi tempat ni. Dari sudut dalam dia landai, tempat ni landai. Ni dah bagi saya pot untuk healing lah. Betul. Tu cuba zoom lah tengok siapa-siapa ha. Bukan nak kata tak, tu sifat kita tu. Sifat kita. Jadi kalau mari healing, jangan lupa untuk bawa plastik sampah guys. Plastik sampah ni. Ambil sampah kita, jangan lupa kutip juga sampah orang lain. Ni nampak dah sampah ni kat kita ada ni. Kita kutip sikit. So. Tu. Kutip setakat mampu kita bawa. Okey. Apa-apa pun guys. Sini. Syukurilah apa yang ada. Dan kita jaga kebersihan kita sama-sama. Jom kita melancong ke Terengganu. Kalau siapa-siapa nak tahu kawasan mana, minta komen bawah. Kita royak, kita ping sekali dengan lokasi lalu dah. Okey, apa-apa luncur.